Nak cerita pasal powernya fokus ni, ada kisah kawan saya, Muhaimin, bukan nama sebenar. Dia buat bisnes catering. Mula-mula tu memang best, order dia banyak lah. Tapi lepas tu datang cabaran, order dia tak dapat, customer cancel, makanan lambat sampai. Bila jadi macam tu, Muhaimin jadi down sangat. Tiap kali jumpa dia cerita pasal masalah dia je. Fokus dia 100% kat masalah dia. Dia fikir kenapa jadi, siapa salah, susahnya bisnes. Mana energi dia pergi? Habis kat mengeluh, mengomel, risau tak tentu pasal. Apa kesan dia? Bisnes dia lemah lah. Bukan sebab makanan tak sedap, tapi fokus dia dah tak ada kat mana nak baiki bisnes tu. Dia tak fokus dah kat macam mana nak dapat order baru, nak improve servis dia. Energi dia habis kat fikir masalah je. Saya cakap kat dia, bro, kau kena ubah fokus. Masalah memang tetap akan ada, tapi kalau kau asyik tengok masalah, kau tak nampak solution, tak nampak peluang, energi kau habis kat situ je. Ingatlah, kau fokus kat mana, kat situ energi kau habis. Sekarang habis kat masalah. Cuba ubah fokus kat solution. Fokus apa yang kau nak capai. Slow-slow Muhaimin ni cubalah dia start ubah fokus. Dulu fikir kenapa customer complain, sekarang dia fokus macam mana nak pastikan benda tu tak jadi lagi. Dia improve delivery dia buat checklist. Daripada fikir order tak dapat, dia fokus macam mana nak dapat customer baru. Dia aktif balik media sosial, offer package baru. Dia tak nafikan masalah tu ada, tapi dia tak letak masalah tu sebagai jadi fokus utama dia lah. Fokus dia dah kat action, nak improvement dengan nak besarkan bisnes dia. Bila dia letak energi kat tempat yang betul, bisnes dia pelan-pelan grow balik lah.